ni kepimpinan PAS pada hari ni juga belakangkan agama, duk kira penaik Melayu. Dulu kata Melayu, Cina semua sama aja, yang lainnya Islam. Lah ni tak, ni berjuang untuk meninggikan Melayu. Kok mana pula? Dulu Islam, hari ni Melayu. Ya, makna berubah sudah sedia. Pendirian tu berubah sudah sedia. Ni bawa kepada rakyat semua jadi pening kepala belaka. Saya harap jadilah cukuplah. Mana insaflah. Kita janganlah memperalatkan agama ke memperalatkan Melayu ke apa ke. Buat yang terbaik. Jangan kita kita serang Cina, serang DAP untuk nak kita kemenangan, nak kekuasaan. Sedangkan mereka rakyat Malaysia apa kita juga. Tapi mujanglah Cina tak serang Melayu pula. Tidak ke habis. Kita orang Melayu bodoh, orang Melayu apa semua. Jadi kacau bila habis semua.